Salam sejahtera antara berita utama Harian Metro pada 3 Februari 2026. 6 rangka individu termasuk 4 kanak-kanak dipercayai mangsa pembunuhan ditemui di rumah yang musnah terbakar di Kangkar Pulai, Johor Bahru. Pempengaruh media sosial dihadapkan kedua Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja perempuan. Lelaki disyaki terbabit dalam pembunuhan ibunya di Taman Sultan Abdul Halim Al-Usta ditahan polis malam tadi ketika dalam perjalanan menuju ke Selangor. Polis juga dalam usaha mengesan senjata yang digunakan suspek. Perjalanan pulang dua beradik daripada menjamu selera bertukar tragedi apabila seorang daripadanya maut selepas motosikal dinaiki mereka terjatuh ke dalam lubang pembetungan yang dalam pembinaan dekat Jalan Bunga Tanjung Tampin malam tadi. Panglima Medan Barat Tentera Darat Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-24 berkuat kuasa 1 Februari lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memohon untuk dilepas dan dibebaskan daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Jemaah haji wanita yang sebelum ini dirawat di Saudi German Hospital, Mekah pada 13 September lalu, Asmah Mansur, 72 tahun, kembali ke rahmatullah di Hospital Tanjung Karang, Selangor, petang semalam. Tindakan pengacara dan usahawan Nilofa menjadi sorotan ramai tatkala berkongsi wajah anak sulungnya tanpa stiker berbanding sebelumnya. Kerajaan Arab Saudi menggantung kontrak 1,800 agensi pelancongan asing daripada kira-kira 5,800 yang beroperasi dalam sektor umrah. Johor Darul Takzim JDT mencatat rekod tanpa kalah terpanjang dalam sejarah Liga Super apabila tidak tewas dalam 100 perlawanan terakhir dengan kekalahan terakhir dialami pasukan itu direkodkan pada 2021. Sekian ringkasan berita setakat ini, layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.